Macam mana boleh semut dalam ni? Hello everybody. Assalamualaikum. Salam Ramadan 2025. Aku record ni belum puasa lagi. Macam lusa akan puasa. So, hari ni kita nak buat masak-masak dengan aku. Kita masak-masak. Tak sure Mak Tok nak join ke tak. Sebab hari ni Mak Tok memasak. Setelah sekian lama Mak Tok berehat daripada tak masuk dapur. Jadi Mak Tok penat sikit lah. So aku rasa tak join lah kot. Jadi kita-kita je. So macam korang tahu, bulan puasa apa yang wajib ada? Buah kurma. Yes. Jadi video ni aku macam nak cuba buat dua resepi macam dessert berasaskan kita hanya menggunakan kurma. Base dia lah. Takkan nak masak guna kurma je kan. Resepi ni bukan resepi aku tengok kat YouTube juga. So kalau korang memang nak cepat nak tahu resepi tu, aku tinggal link kat bawah. Pergi tengok video tu. Kalau korang nak tengok macam vlog style, nak tengok macam mana aku buat first time nak buat, let's go. Sebab aku rasa video ni lama sikit lah kan. Benda tu simple je, tapi bila aku yang nak masuk dapur, aku yang first time nak masak, lama lah. So basically aku buat dua. Satu adalah air kurma, susu kurma. Senang je, dua bahan je, kurma and susu. And then yang kedua kita buat kek kurma. Let's go masuk dapur. Mula-mula kita akan buat susu kurma dulu sebab benda tu senang je. And then kita buat kek. Let's go. Mak Tok solat ke? Already done solat. So, bahan dia nak buat susu, obviously susu and kurma je. Saya guna kurma ini, Yusuf Tayyub. Oh, macam mana boleh semut dalam ni? What? Ada semut. Tapi baru buka. Hello Yusuf Tayyub. Macam mana boleh ada semut dalam packaging ni? Dalam kotak. Baru je buka. Hah? Tak, plastik dia pun baru buka. Ya. Sabar, tunjuk kat Mak Tok. Dia dalam plastik ya. Mana plastik tu adik buang dah? Buang dah lah. Dia packaging tu balut dah. Oh ni. Tak, dalam tu ada. Ya. Ni banyak-banyak ni. Ambil kan kita pindah. Tak tahu macam mana boleh bersemut. Hello Yusuf Tayyub. Sila check packaging you elok-elok. Aku baru buka yang berplastik, tahu tak? Korang sendiri saksi, okay? I ada bukti. But tak adalah teruk sangat semut dia, tapi still ada semut. Okay, kita tidak mengubah fakta itu. Okay, ni 5 biji buah kurma. Korang buang biji dia, ambil isi dia, rendam dengan air panas 10 minit je. And then ni basuh dulu ya. Basuh. Yang ni lebih ni untuk kek. Ni untuk air. So sementara tunggu susu, bukan susu, sementara tunggu kurma itu kembang, readykan 250 ml susu. Saya pakai full cream. Okay, banyak tu. Alah, pandailah agak. Kita buat untuk kek. I got a dash 5 piece. Never this place to see the window. Your cheek. Brown series, chapter, let's get it. Slow down, never repeat it. The question is where we're not. Get it now. Later. Okay, now susu dah siap. So sekarang kita nak buat kek. Bahan untuk buat kek, minyak. Kita blend je. Ni minyak. Kena pakai buttercup, tapi aku tak ada buttercup, so aku pakai minyak. Setengah cawan. Kurma 17 biji. Cari-cari, senang nak blend. And then gula perang 1/4. Aku akan
tinggalkan link resepi kat bawah, okay? Gula perang, tepung gandum. Kalau guna tepung gandum, kau kena ada baking soda 1 sudu kecil je. Kalau guna tepung naik sendiri, jangan tak payah. Susu and vanilla essence 1 sudu kecil je. That's it. Tergamaknya kau. Udah di blend. Tuang dalam mangkuk. Anything mangkuk. Maksud tak apa? Gula. Nak ambil 1 cawan tepung ayam. Bam. And whisk it. Belah. Dia jadi macam ni. Lepas tu masuk vanilla essence. Then we gaul. A few moments later. Panas. And then last, korang carilah loyang apa-apa kat rumah korang. And then baking paper. Minyakkan loyang korang. Dan tuang semua dalam loyang tu. Mak tak cerita Korea ke mak? Mak tu tengok K-drama sekarang. So macam ni. Kalau korang ada macam chocolate chip, boleh letak atas. Or letaklah buah kurma. Tapi aku macam malas nak pergi belah buah kurma tu. So kita letak chocolate chip topping. Dan dia kalau ikut resepi tu suhu 180 and then bakarkan selama 35 minit. Tapi oven ni saya tak sure. Saya berhati-hati, saya turunkan suhu 160. Masa sama. Tengoklah macam mana nanti. Rehat jap. See you setengah jam lagi. Sudah kemas. Ya, clear. Dapur pun clear. Ada olen. Tengok ni. Ni kawan abang aku bagi semalam. Macam kira abang lah juga no. Membesar sama-sama. Banyak. Ambil 2. Oh, sudah bau. Wangi rumah. Habis dapur. Harapnya tidak rentung. Orange. Saya puasa di sini hanya di sini maksud di rumah ni di Kuantan 2 minggu saja. Another 2 minggu di KL. So saya tak tahu apa video yang boleh dibuat di KL.
Mukbang. Tu ayah apa tu adik? Kurame. Ayah kurme. Kurame susu. Kurme. Ada 2 cawan. Putih belakang. Jelas panjang. Mata nak rasa boleh ambil cawan belakang. Kenapa kat depan? Untuk video. Oh ya. Dia kena cantik, estetik gitu. Mak cakap hai mak. Hai. Saya duduk di belakang ni. Tak boleh nampak dengan suara saja. Suara saja sudah terpikat. Ya ke? Wah. Kalau ni kita tanam. Hidup. Bagi nyawa kat dia hidup. Kak Ana kalau nampak biji dia mesti cakap kat tanam. Tanam. Adik. Ni roti. Roti tu expired esok. Ya ke? Makan jugalah. Beli bukan main duk check. Oh, tarikh kena paling lama. Makannya esok nak expire pun tak makan lagi. Siapa begitu? Kita nak buat apa roti tu? Alah, kita sekejap je tu kalau buat mushroom soup tu kan. Bakar. Ada ke? Oh ada. Mana? Bakar. Esok tak buat. Yelah. Oh, lupa. Ingatkan yang baik. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Masam! Aduh. Dia punya masam tak boleh bawa bincang. Oi, ada apa dalam ni? Mama kata nak tidur. Mak nak tidur lah. Adik tak makan apa lagi. Dah lah, nanti kan sakit perut pula. Makan banyak sangat. Let's go buang sampah. Dah pukul 12 malam. Orang nak tidur dah. Kita ni duk bakar kek. Mari kita lihat. Unik betul. Dia sedikit burn di atas. Mari kita lihat dia masak enggak. Semoga masak ya. Okey. Kita tunggu dia sejuk je. Hihi. Tada. Sebaik turunkan suhu. Kalau naikkan suhu tadi gentung. Kita ambil gambar. Oi. Benar. Wih. Mentara itu boleh minum itu air susu kurma. Ayo. Dadah. Mari kita rasa. Dah pukul 12.30 tapi it's fine. It's already 12.30 mak aku dah tidur. So kita kena senyap kejap. So kita try air susu kurma. Aku tak boleh nak cakap kuat, sorry ya. Not bad. Aku suka sebab dia rasa macam dia serdak, you know. Kan you blend. Raga. Kita try cake. Okay. Ya Allah, rangup. Sedap. Dia tak manis, tawar. It's not a tawar lah. Dia macam orang tua suka lah sebab tak manis. Aku bersuka. Sedapnya. Lapisan atas dia rangup, you know. Dalam dia lembut. Dia macam rasa macam kek pisang. Vibe dia macam tu kan. Tapi kek pisang yang atas dia tu, lapisan atas tu rangup. Chocolate chip tu sangat membantu. It depends lah. Kalau korang suka kurma, then korang buat lah tak kurma. Kalau korang suka chocolate chip, taste masing-masing. But it's so good.
Macam brownies. Ya, texture macam brownies. Aku ingat dia dry tau. Tak dry langsung. Tak. Hujan lah pula. Tadi mak tu nak try. Mak tu nak makan, tapi dah lewat. Mak tu nak tidur. So sedap. Angkat bagus sendiri, tapi masih sedap. Orang boleh try. Aku tak sure sebab suhu oven masing-masing kan. Aku buat 160. Macam lagi 10 minit dah nak siap tu, aku naikkan suhu sikit 170. Depends lah korang nak macam texture macam brownies, dan buatlah cara tu. Susu sedap. Tapi susu depends kepada susu apa korang suka. Kalau korang tak suka susu putih, aku rasa boleh je buat susu coklat and then you blend kurma, much more sedap lah. Kalau minat manis, sebab yang ni tak manis, tapi combination sedap. Nak habis lah. Aku rasa korang boleh makan ni macam untuk murih, sebab dia tidak terlalu heavy and macam berkhasiat kurma kan. And cepat, nak buat senang je. Dia lama aku nak buat ni sebab nak masak sambil record, so lama lah. Tapi kalau nak buat senang je, tak susah lah, tak ada telur pun. Bahan yang semua ada kat rumah kebanyakannya. Macam aku tak ada, dia sepatutnya guna buttercup kan, oleh butter apa-apa yang korang nak lah. But aku guna minyak masak je. Cuma aku lebihkan sikit minyak. Macam tadi aku cakap setengah cawan kan, aku tambah sikit je. Sebab minyak masak ni membantu kalau elakkan kek kita dry. Tahu rasa kering tu, ada macam moist sikit. Kalau korang nak letaklah lebih sikit. Aku pakai minyak masak biasa je, tak ada special apa. Finish. Devour. So sampai sini je video masak dengan aku. Menu berasaskan kurma. Sedap. Sedap. Aku pun tak sangka jadi. Excited nak bagi mak tok makan esok. Tapi itulah, harapnya dia masih rangup sampai esok lah. So yeah, kalau aku tak tahu aku post bila, tapi aku harap korang, kalau korang try resepi ni, bagi tahu lah jadi ke tak, macam tu. Kalau tak sure dengan cara aku, mungkin korang boleh tengok video YouTube yang memang masak punya channel, okay? Aku ni just, I'm not a chef, tapi boleh lah nak try sikit-sikit. So selamat menyambut bulan puasa, supaya korang sentiasa sihat and dapat puasa penuh. Semua happy lah, ya? Kalau korang suka video ni, bagi thumbs up, subscribe and turn on post notification supaya korang tahu lah bila aku upload, korang dapat notification tu ya. Itu je. Bye, I'm gonna sleep now. Annyeong. Assalamualaikum.